Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat-sahabat. Okey, hari ni 19/11/2025 untuk berkongsikan barang yang saya beli untuk membuat video. Maksudnya alatan untuk saya membuat video medium. Jadi selama hari ni saya buat video dengan tangan, ambil handphone rakam. Lepas tu saya ada neck holder. Okey, neck holder ni pun saya beli untuk tujuan merakam juga, tapi sikit terbatas lah bila kita letak. Dia kadang-kadang bergerak, tapi okey, just okey juga. Cuma kali ni saya nak ambil yang lagi simple dan mudah. Yang ni pun okey. Yang ni pun saya syorkan juga pada yang pemula macam saya, pemula perakam video beginner. Okey, boleh guna. Okey, yang ni pula stand holder ni. Stand holder, phone holder ni. Macam tu juga. Ini bila kita guna kat atas meja, pergerakan kita terbatas sikit lagi. Dia hanya statik di satu tempat dia kan. Jadi saya terfikir macam mana saya nak rakam yang bergerak, mudah dan tangan saya tak shaking kan. Saya tengok dekat laman web internet kan. Jadi saya terpikat dengan satu barang ni. Barang ni dipanggil gimbal. Gimbal ni saya tengok, menarik sebab saya tengok dalam video tu dia boleh pegang, just kita tolak bunyi joystick, dia bergerak. Jadi saya berminat, jadi saya tengok dekat laman web kan. Saya tengok dekat medium internet. Jadi saya rasa berbaloi kot kalau saya ambil, saya beli. Jadi untuk perkongsian dengan tuan-tuan pada video kali ni, saya dah dapatkan satu gimbal daripada DJI. Okey, DJI ni, gimbal ni saya tengok antara model yang saya nak cuba lah. Okey, kalau kita tengok pada gambar ni ada tulis DJI Osmo Mobile SE. Satu gimbal pegang satu handphone tu ada wanita sedang berlari. Maknanya dekat sini gimbal ni ataupun holder ni dia boleh bergerak, dia boleh fokus pada video yang kita nak rakam. Okey, ni pun saya beli daripada laman web, daripada pasaran online. Okey, dekat sini dia tulis DJI Osmo Mobile SE, tapi ni ada tulis DJI. Ada 3 gambar. Ada gambar depan, handphone, gimbal. Ada tulis smartphone stabilizer. Okey. Tak buka lagi. Tak buka, masih lagi ada plastik. Okey. Tujuan saya nak ambil video menggunakan ni bila kita nak buat vlog, travel ni. Jadi saya rasa ada alat ni mungkin mudah. Nanti saya akan buat video lain lah untuk tunjuk hasil daripada rakaman menggunakan ni. Jadi tak mau lengah-lengahkan masa, jom kita buka. Belakang ni ada tulis 3 axis stabilization, magnetic design, portable and foldable, active track. Active track ni maksudnya dia boleh fokus, auto fokus pada kita nak rakam tu kan. Jadi nampak mungkin macam menarik. Easy tutorial and one tap editing. Dia ada app dia untuk kita edit. Quick roll maknanya dia boleh berpusing cepat kan. Mungkin menggunakan satu button pusing. Saya pun tak tahu, tapi itulah yang saya tengok dalam video. Okey, dalam kotak ni kita akan dapat satu Osmo Mobile SE, dapat satu lagi magnetic phone clamp, maknanya yang pegang handphone tu. Lepas tu grid tripod, power cable dan storage pouch.
StoryPost ni bag kot, satu bag plus bag kan, mungkin bag untuk simpan kan. Lepas tu dokumen maksudnya warranty dan dia punya manual lah. Okey, jom kita ni ada acok MCMC maknanya lulus MCMC. Okey, saya pun tak sabar nak tengok. Jom kita tengok. Satu, dua, tiga. Okey, ada arahan 1, 2, 3, 4. Okey, ni mungkin book manual. Kita dapat punya stand tripod. Jadi tengok, dia punya kualiti material dia pun tak berat, tak ringan. Okey, dia ada tripod, stand. Okey, boleh buka macam ni. Okey, ada brand DJI. Okey, ni phone clamp. Okey, phone clamp ada tulis OM. Ni ada macam magnet, mungkin besi magnet mungkin. Okey, kualiti dia pun boleh tahan. Ada getah ni, ada getah. Rubber untuk tahan handphone, mungkin tak bercalar. Tulis ni phone camera direction. Okey, phone maknanya nanti kita tunjuk macam mana kita pasang. Okey, dapat ni satu kabel type C. Okey, type C. Okey, ini dia gimbal yang kita nak tengok. Okey, gimbal yang kita nak tengok. Okey, not bad. Okey, kualiti dia pun, grip dia bukan plastik, dia ada selalu dengan getah. Kat sini ada tulis DJI. Okey, macam mana kita nak guna? Okey, kita boleh angkat. Dia akan pusing macam ni. Dia ada kunci, dia ada stop kunci di sini. Okey, dia akan berhenti sini. Okey, dekat sini ada lubang untuk charger, kabel type C. Sini ada button on off. Ini ada button apa, saya pun tak pasti, nanti kita tengok. Ya, ini rotation, mungkin ni akan rotation. Bila ni satu ada satu button ni, dia rotation. Ya, ini ada satu joystick ya. Joystick ni kiri kanan. Sini mungkin screen code. Ada screen code. Ni ada button zoom in dan zoom out. Dan sini ada button, saya tak pasti button apa, nanti kita tengok balik. Okey, yang ni saya buat renggapan. Saya rasa clamp ni dia akan melekat di sini. Betul. Tapi macam nak cabut. Okey, belakang tu tulis DJI. Mungkin besi dan magnet. Okey, bila kita letakkan, dia melekat. Tuan-tuan tengok. Okey, kita tengok. Kuat kan? Tak mudah jatuh. Di sini ada satu lubang skru, mungkin untuk letak portable flash lampu ke kan. Okey, not bad. Tangan
Kalau kita pegang, jom kita try on, tengok macam mana. Okay, ada button M kat sini. Kita try on, tengok macam mana. Oh, okay. Bila kita on, dah keluar indikator bateri dengan lampu berkelip kat sini. Okay, jadi untuk dapatkan manual, okay, ni manual. Okay, yang ni untuk record mungkin. Okay, ni off. Kita kena try bubuh handphone, tengok macam mana kan. Okay, dalam kotak ni dia ada bagi, okay, yang ni dia kata tadi, dalam kotak ada pouch. Saya kat pouch ni ada pouch dia pun kualiti okey, kain berbaldu sikit tu, dia Osmo kat sini. Osmo wangi. Maksudnya okey. Bila kita lipat, kita boleh masuk ke dalam beg ni. Okey, oh ngam cantik, tak berat mana pun. Saya ingat saya anggaran dalam 300 gram ya, 500 gram macam tu. Tak sampai sekilo. Cantik. Okey. Okey. Dia ada bagi satu barcode untuk kita scan. Ada barcode sini. Ada manual. Ada safety guideline. Okey, ni safety guideline. Panjang, ada bahasa orang putih, ada bahasa UK, bahasa Chinese ada, Rusia ada, macam-macam ada. Nanti kita baca. Okey, yang ni dia bagi, ni warranty mungkin. Ini warranty dan stiker. Dan juga silika gel, untuk safe, untuk ketahanan. Okey, jadi sekarang ni kita nak operate ataupun kita nak bagi dia berfungsi aktif. Okey, bawah ni ada lubang skru, dan ini tripod ni, kita boleh masukkan tripod ni. Okey, kita boleh masukkan, pusing. Okey, jadi
kita boleh pegang tinggi dan boleh letak. Okey, agak kukuh. Okey, tuan nampak. Okey, okey, nanti dia bagi apps, kita kena download apps. Saya tengok macam mana. Kena calibrate dengan handphone lah, saya rasa. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan, okey, ini adalah perkongsian pertama, part 1 untuk saya tunjukkan apa yang saya dapat, apa yang kita dapat bila kita beli DJI ni, gimbal ni. Okey, untuk hasil penggunaan nanti saya akan buat satu video lagi lepas ni. Untuk part 2, hasil kita guna, macam mana kita nak guna, dan juga cara operate dia, ataupun kita nak bawa dia simpan macam mana kan. Jadi saya tengok kualiti dia pun okey, berpuas hati. Okey, nanti kita akan buat satu lagi video, next video. Okey, terima kasih kerana menonton dan support saya. Okey, jumpa lagi pada next video. Terima kasih kerana siapa yang belum subscribe, boleh komen, boleh share video ni. Okey, tekan loceng sekali. Okey, terima kasih. Jumpa next video.